Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, yang saya sayangi sekalian, kita bertemu lagi pada petang ini tuan-puan, ibu dan ayah, untuk sama-sama kita teruskan kelas asas tajwid kita yang sudah kita cuti untuk minggu yang lepas. Jadi hari ini tuan-puan, ibu dan ayah, kita nak sambung kita punya pengajian kita, iaitu pada hukum nun mati dan juga tanwin. Apa khabar tuan-puan, ibu dan ayah? Kalau sihat, cuba komen sihat, alhamdulillah. Kalau tuan-puan, ibu dan ayah sihat, cuba komen alhamdulillah dekat ruangan komen tu. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, boleh tap-tap skrin dulu tuan-puan. Tap-tap skrin dulu dan juga share live kita, kongsikan kepada sahabat-sahabat kelas asas tajwid tuan-puan. Hari ni kita punya topik kita sangat penting, iaitu hukum nun mati dan juga tanwin. Sihat alhamdulillah. Semoga tuan-puan, ibu dan ayah dikurniakan, direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan, rezeki dan juga kesempatan untuk menuntut ilmu tuan-puan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu Tom Salim. Alhamdulillah baru sihat. Kita doakan semoga ibu dan ayah yang join live kita pada petang ni sihat-sihat wal afiat. Alhamdulillah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran. Jadi tuan-puan, ibu dan ayah, kita nak kita doa semoga kita tergolong daripada dua golongan yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-puan, ibu dan ayah, jom tanpa membuang masa kita nak tengok sama-sama. Untuk minggu yang lepas kita dah belajar tentang huruf-huruf ikhfa hakiki. Hukum ikhfa hakiki tuan-puan. Okey, hukum ikhfa hakiki. Jadi hari ni tuan-puan, masih ingat lagi tak apa maksud ikhfa hakiki? Siapa masih ingat apa maksud ikhfa tuan-puan? Macam mana kita nak buat ikhfa? Ikhfa maksudnya apa? Siapa yang masih ingat, cuba komen dekat bawah ni tuan-puan. Siapa yang tak ingat, cuba komen saya tak ingat. Cuba tuan-puan komen tuan-puan. Nak tengok siapa yang masih ingat lagi. Apa maksud ikhfa haqiqi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Jawapannya adalah sembunyikan. Ikhfa maksudnya sembunyikan. Bila nun mati ataupun tanwin jumpa dengan huruf-huruf ikhfa, huruf-huruf ikhfa, kita akan sembunyikan bunyi nun tu dengan cara kita jangan menyentuh makhraj huruf nun. Jangan menyentuh makhraj huruf nun. Kita ambil contoh yang senang. Ni nak recall balik tuan-puan. Nak buat revision sekejap sebelum kita sambung kepada topik yang seterusnya. Contoh, kita ambil perkataan yang mudah lah. Contoh Okey, perkataan anta. Nun ta. Okey, contoh. Okey, bila kita jumpa macam ni, nun mati bertemu dengan huruf ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Macam mana nak bunyikan ni tuan-puan? Apa hukumnya? Hukumnya adalah ikhfa hakiki, sebab kita tengok nun tu kosong, tak ada baris. Kemudian selepasnya huruf ta, iaitu bukan huruf menu, bukan lari. Jadi dia adalah ikhfa hakiki. Cara bacaan dia tuan-puan, kita tuju saja pada huruf ta.
Anta. Jangan sentuh, kita tuju saja. Kita masa dengung 2 harakat, kita dah bersedia untuk sebut huruf ta. Lidah kita tu dah berada berdekatan dengan huruf ta. Itu sahaja. Anta. Boleh tuan-puan? Itulah ikhfa hakiki. Dia akan bunyi sama-sama. Okey. Okey, jadi tuan-puan, itu minggu lepas punya cerita tuan-puan. Tanpa sebut huruf nun, betul. Itu minggu lepas punya cerita. Jadi hari ni kita nak masuk izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Jadi ini tajuk kita tuan-puan. Okey, sebelum kita masuk, apa maksud izhar tuan-puan? Masih ingat lagi tak? Sebelum ni kita ada belajar hukum izhar. Apa maksud izhar tuan-puan? Okey, apa maksud izhar? Ya, izhar maksudnya adalah jelas. Izhar adalah jelas. Macam kita belajar yang lepas, kita ada belajar tentang izhar halqi. Yang ini pun izhar juga, tapi dia bukan izhar. Dia bukan izhar halqi. Dia adalah izhar mutlak. Cara bacaan dia sama je. Kita jelaskan huruf nun. Tapi ada beza sikit. Apa dia tuan-puan? Jom kita tengok. Ya, betul. Izhar maksudnya terang, jelas. Jelas. Macam contohlah kita hari raya kan. Ni hari raya Aidilfitri dah lepas. Ni nak masuk hari raya haji pula tuan-puan. Okay, kita akan minta maaf. Contoh kan, kita cakap selamat hari raya maaf zahir dan batin. Ni kalau orang Melayu kita sebut maaf zahir dan batin. Zahir itu apa dia tuan-puan? Zahir itu adalah benda kesalahan yang jelas. Kita buat kesalahan dengan orang. Contohnya kesalahan yang jelas, kita tercubit dia ke, ataupun kita terjentik dia ke, contohlah kan. Itu kesalahan yang jelas. Zahir, maaf zahir dan batin. Batin pula kesalahan yang tak jelas. Contoh macam kita tak sengaja terngumpat dia, contoh. Okay? Dan sebagainya. Jadi zahir itu adalah jelas. Benda yang kita nampak. Sama juga dengan izhar. Izhar iaitu kita perlu jelaskan bunyi huruf nun itu tuan-puan. Tercubit, terumpat. Terumpat selalunya mengumpat ni bukan ter tuan-puan. Selalu kalau mengumpat, ada ke kita mengumpat? Terumpat tak ada tuan-puan. Sengaja tu. Kalau mengumpat tu dia sengaja. Dia bukan ter tuan-puan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ter tu contoh macam terlanggar, tu boleh consider lagi tuan-puan. Kalau mengumpat tu saya rasa tak ada ter tu, dia sengaja mengumpat. Okey. Itu cerita raya lah tuan-puan. Cerita pasal raya. Ni izhar ni nak cerita kaitannya dengan izhar, iaitu zahir. Izhar ni adalah jelas. Jelas. Okey. Izhar mutlak. Okey, izhar mutlak maksudnya kita baca dengan jelas. 4 perkataan ni dikecualikan daripada idgham ma'al gunnah. Apa dia perkataan tu? Okay, kita tengok dulu. Tanda bacaan dia ada nun mati. Nun berbaris sukun. Bila dia bertemu dengan waw dan ya. Sabar dulu tuan-puan. Jangan pening dulu. Kita tengok sama-sama contoh dia. Okey. Saya nak bagi contoh ni. Ni contoh dia. Ini hukum dekat sini adalah izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Okey, kenapa izhar mutlaq? Cuba kita tengok dekat sini tuan-puan. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Dan nun mati itu dia ada tanda sukun. Cuba tengok dekat sini ada tanda sukun ni. Okey, cara bacaan dekat sini kita jelaskan nun tu. Sin letak pada huruf nun. Sinwanin. Sinwan. Kita letak pada huruf nun. Nun tu akan bunyi dengan jelas. Kita akan dengar memang betul-betul itu adalah huruf nun, jelas. Makhraj dia jelas. Sifat nun pun jelas.
Ini huruf nun tuan-puan, kita jelaskan. Tapi tuan-puan, tak kepelik dekat sini tuan-puan. Apa yang pelik tuan-puan? Perasan tak yang pelik? Apa dia yang pelik? Nun mati bertemu dengan huruf waw. Waw ni huruf siapa tuan-puan? Kalau dalam hukum nun mati dengan tanwin, bila nun mati ataupun tanwin jumpa dengan huruf waw, waw ni hukumnya apa tuan-puan? Ingat tak? Menu. Menu. Waw itu idgham ma'al gunnah, IMG kan? Idgham ma'al gunnah sepatutnya. Tetapi tuan-puan, tetapi dekat sini kita tak baca dengan idgham ma'al gunnah. Dekat sini kita tak baca dengan idgham ma'al gunnah. Sebab apa? Sebab nun itu kita akan jumpa dengan ada tanda sukun ni tuan-puan. Okay? Senang cerita tuan-puan, kalau kita jumpa saja dalam Al-Quran, nun itu ada tanda sukun, maka kita baca sahaja dengan jelas. Kita baca sahaja dengan jelas. Bila kita jumpa nun yang bertanda sukun. Okey, boleh tuan-puan. Izhar mutlaq. Kenapa dia tak berlaku idgham dekat sini tuan-puan? Kenapa dekat sini nun mati jumpa waw tetapi dia tidak berlaku idgham? Kerana dekat sini nun mati dia bertemu dengan huruf waw dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Nun jumpa waw dalam satu perkataan. Kalau kita tengok idgham ma'al gunnah, nun mati jumpa mim ya nun waw tu, dia berlaku pada dua kalimah. Berlaku pada dua kalimah. Tetapi dekat sini dia berlaku dalam satu kalimah. Sebab itulah dia tidak jadi ataupun tidak berlaku idgham ma'al gunnah. Macam mana kita nak tahu tuan-puan? Dalam Al-Quran, dia cuma ada pada 4 perkataan ini saja. Dalam Al-Quran yang kita baca ni, izhar mutlaq cuma ada pada 4 perkataan ini sahaja. Okey, yang pertama sekali pada perkataan sinwan. Sin. Kita baca nun dengan jelas. Jangan dimasukkan, jangan baca siu. Tak boleh. Tak boleh tuan-puan. Kita baca dengan jelas. Izhar mutlaq. Sinwan. Jelaskan bunyi huruf nun dengan cara kita letak lidah kita pada makhraj huruf nun. Iaitu dekat mana makhraj huruf nun? Itu kena belajar dengan Ustaz Imran nanti. Bahagian makhraj huruf. Nanti tuan-puan tengok macam mana, dekat mana makhraj huruf nun. Kalau saya bagi tahu nanti Kang, dia dah melanggar melanggar topik-topik makhraj huruf. Okey, tapi saya bagi tahulah. Kita gunakan bahagian hadapan lidah ni. Bahagian depan lidah ni menyentuh pada gusi gigi kacip atas. Sin. Menyentuh pada gusi. Macam ni tuan-puan. Sin. Dia sentuh. Sentuh saja pada gusi tu. Pada gusi. Itu tempat huruf nun. Untuk lebih penerangan sifat-sifat ni boleh rujuk Ustaz Imran nanti. Okay, ambil kerja Ustaz Imran pula dah. Okay. Biar senang sikit tuan-puan. Nanti kalau belajar huruf nun, boleh senang sikit, laju sikit. Okay, boleh tuan-puan? Itu dia. Sinwan. Letak pada huruf nun. Jangan ragu-ragu dah. Perlu dengung tak tuan-puan? Perlu tak dengung 2 harakat? Dia tak perlu dengung sampai 2 harakat tuan-puan. Dengung asli saja. Sin. Jangan sampai 2 harakat. Cukup sekadar sifat-sifat huruf nun saja. Jangan sampai 2 harakat. Sinwan. Boleh? Itu cara dia. Dan lagi satu tuan-puan, jangan terputus. Bila sebut izhar ni, selalunya kita baca terputus. Jangan terputus tuan-puan. Contohlah dia baca sin wan, sin wan. Dia putuskan dekat tengah-tengah tu. Tu pun tak tepat tuan-puan. Sebab huruf nun ni dia ada sifat. Dia ada sifat. Okay, saya tak boleh bagi tahu tuan-puan. Okay, dia ada sifat tawassut. Dia ada sifat tawassut. Apa lagi? Gunnah asliyah. Tu huruf nun.
Okey, jadi tuan-puan, kita kena tunaikanlah sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia kita kena tunaikan. Sin. Bagi dia lancar sedikit tuan-puan. Okey, itu perkataan yang pertama, iaitu sinwan. Okey, yang kedua. Perkataan yang kedua. Kita tengok contohnya. Iaitu perkataan qinwan. Qinwan. Nun mati jumpa huruf waw. Nun mati jumpa huruf waw. Tapi kita tak baca dengan idgham ma'al gunnah. Kita baca dengan izhar. Kita baca dengan jelas. Kita sentuh makhraj huruf nun. Jadi hukumnya dekat sini adalah izhar mutlaq. Qin. Qin. Letak pada tempat nun. Qin letak pada makhraj huruf nun. Qinwan. Boleh tuan-puan, jangan baca qiu. Tak boleh. Dilarang baca qiu. Jangan baca idgham dekat sini. Alamat dia apa tuan-puan? Tanda dia apa? Tanda dia ada tanda sukun dekat sini. Dia ada tanda sukun. Jelaskan dia. Tanpa kita perlu tengok huruf selepas dia pun dah tahu dah. Sebab nun ini dia ada tanda sukun. Jelaskan saja. Jangan pening-pening tuan-puan. Okey, boleh tuan-puan. Okey, ni pada ayat, pada perkataan yang kedua. Pada perkataan yang ketiga. Ad-dunya. Ad-dunya. Dekat sini pun sama juga. Izhar mutlaq. Jangan baca ad-dunya. Tak boleh. Tapi bacaan dia ad-dun. Dun. Jelaskan nun. Ad-dunya. Boleh tuan-puan? Tengok dekat nun pun ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Last kali perkataan yang terakhir iaitu bunyanahu. Bunyanahu. Jangan baca bui. Tak boleh. Jangan baca idgham. Baca dengan izhar halqi. Bun. Letak pada tempat nun. Jelaskan makhraj sifat dia semua. Kemudian baru sambung pada huruf ya. Bunyanahu. Bunyanahu. Boleh tuan-puan? 4 perkataan ini sahaja dalam Al-Quran yang mana hukumnya adalah izhar mutlaq. Yang pertama sinwan. Yang kedua qinwan. Yang ketiga ad-dunya. Yang keempat bunyan. Bunyan. Okey, ada tempat dia tak ada hu ni. Dia tak semestinya bunyanahu. Ada tempat dia bunyan saja. Bunyan saja. Jadi dekat sini 4 perkataan ni kita baca nun tersebut dengan jelas. Okey, siapa nak tengok? Saya tunjukkanlah sekejap. Ni dia 4 perkataan ni. Sinwan, qinwan, ad-dunya dan juga bunyan. Kita baca dengan jelas. Jelaskan makhraj huruf nun. Okey, ni kalau kita tengok dekat sini huruf dia waw, ya. Contoh dekat sini sinwan, nun. Bismillah. Okey, jelas tak suara? Dia hilang sekejap tu. Okey, qinwan sama juga. Dia jumpa waw. Ad-dunya dengan bunyan dia jumpa huruf ya. Jadi ada 2 huruf waw, ada 2 huruf ya dekat sini. Tapi jangan risau tuan-puan. Kalau contoh tuan-puan tak hafal huruf perkataan-perkataan ni. Contohlah tuan-puan susah, rasa macam berat sangat nak hafal 4 perkataan ni. Sinwan, qinwan, ad-dunya, bunyan, kan? Rasa macam berat. Menu hari tu pun tak hafal lagi. Ni nak hafal perkataan ni pula. Perkataan Arab, saya orang Melayu. Contohlah kan. Menu dengan lari tadi, dia susah nak hafal. Yang hukum nun mati tu. Idgham ma'al gunnah, menu. Idgham bila gunnah, lari. Itu pun rasa macam susah. Ni nak hafal 4 perkataan ni pula tuan-puan. Kalau rasa susah, jangan risau. Sebab dalam Al-Quran,
nun tersebut akan ditandakan dengan tanda sukun. Sebab itulah kita kena ada kemahiran membaca tanda ni tuan-puan. Membaca baris. Kalau mana-mana huruf yang ada tanda sukun, kita baca sahaja dengan jelas. Maksud jelas tu adalah kita jelaskan makhraj huruf dia dan jelaskan sifat huruf dia. Jelaskan saja. Sin. Jelaskan. Qin. Jelaskan makhraj huruf dia dengan semua sifat huruf. Semua sifat dia. Jadi itu saja. Kalau rasa macam berat nak hafal, kalau boleh hafal, silakan tuan-puan. Tafaddal. Silakan. Tapi kalau rasa susah nak hafal, cukup sekadar kita tahu. Kita tahu dia punya baris tanda sukun. Ni paling minimum lah tuan-puan. Paling nak lulus lah ni. Kira nak lulus. Siapa yang nak lulus, cukup dia sekadar tahu. Nun tu ada tanda sukun. Dah memadai dah. Untuk diri sendiri lah. Untuk diri sendiri. Tapi kalau tuan-puan untuk level up sikit tuan-puan. Level 2. Level 2. Tuan-puan kenalah tahu dia punya hukum dia. Maksudnya kalau tuan-puan jumpa dalam Al-Quran, sinwan, qinwan, dunya, bunyan. Kita tahu, oh ini hukumnya adalah izhar mutlaq. Ini hukumnya macam ni. Boleh tuan-puan? Okey, dapat tak? Atas lagi, dia tahu apa perkataan-perkataan dia. Level 3, dia ingat perkataan-perkataan dia. Sinwan, qinwan, bunyan, dunya. Tak kisahlah dia ikut aturan ke ataupun tidak, yang penting ada perkataan ni dalam, diingat tuan-puan. Jadi itu terpulanglah dekat tuan-puan. Kalau mampu silakan ingat. Kalau tak mampu cukup sekadar baris pun dah cukup dah. Okey, jelas tak tuan-puan? Ada soalan tak? Jelas tak dekat sini? Kalau jelas cuba komen 1 tuan-puan. Kalau jelas cuba komen 1. Tak jelas cuba komen yang mana yang tak jelas. Boleh tak? Cuba komen. Kalau tuan-puan dapat tahu cara bacaan izhar mutlak tu, dah kira jelas dah tu. Dah kira jelas dah tu. Yang penting tuan-puan tahu cara bacaan dia dan sebab kenapa izhar mutlak ni dibaca dengan jelas. Kenapa tak dibaca dengan idgham? Okey. Jelas Alhamdulillah. Semua komen 1 alhamdulillah. Okey. Tuan-puan yang muda yang belum follow, boleh follow kita dulu. Boleh follow, tekan button plus dekat atas ni. Tekan button tambah dekat atas ni. Sebab tuan-puan akan dapat banyak input-input ataupun maklumat yang best, yang menarik dekat dalam TikTok kita, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Okey, semua jelas. Semua jelas. Senang saja 4 perkataan ni tuan-puan. Tuan-puan yang budaya. Okey, dalam Al-Quran kita kan. Dalam Al-Quran kita dah mudah dah. Dalam Al-Quran kita dah mudah untuk baca. Sebab apa? Sebab ada baris. Ada tanda. Ada titik. Ada titik, ada baris. Kadang-kadang sebahagian Al-Quran ada tanda waqaf lagi. Dah mudah dah untuk kita. Kenapa Al-Quran tu ada titik semua? Untuk kita lah. Untuk pembaca Al-Quran. Al-Quran dulu tuan-puan ditulis tanpa baris, tanpa titik. Al-Quran dulu ditulis tanpa baris, tanpa titik. Bayangkan tuan-puan, macam mana nak baca? Okay, macam mana nak baca tuan-puan? Dulu tidak ada baris, tidak ada titik. Saya bagi tuan-puan contoh. Saya bagi tuan-puan contoh. Okey. Okey, ada baris kan? Sekarang ada baris. Okey, contoh pada perkataan, saya tulis sekejap. Okey, fa. Okey. Cuba tuan-puan baca ni tuan-puan. Cuba tuan-puan baca. Okey, agak-agak tuan-puan lah. Macam mana nak bunyikan ni tuan-puan? Okey. Izhar mutlak, apa makna? Izhar mutlak tu, izhar maksudnya jelas. Jelas. Okey. Okey. Cuba tuan-puan, cuba komen. Macam mana nak bunyikan ini tuan-puan? Ni contoh lah. Kalau tuan-puan tak ada baris dalam Al-Quran, tak ada titik dalam Al-Quran. Okey. Macam mana tuan-puan?
Susah nak baca kan. Ada yang baca dengan fasu, ada yang baca dengan fansu, tak tahu fasawwa. Dan macam-macam lagi. Jadi susah nak baca. Okay, sebab itulah dalam Al-Quran ada titik, ada baris. Sebab Al-Quran yang tahu waw saja. Kan? Tak tahu huruf tapi macam fasawwa. Okay. Okay. Okay, dekat sini tuan-puan, dalam Al-Quran ini sebenarnya adalah fatabayyanu. Okay, huruf fa baris atas, ta baris atas, ba baris atas, ya ada sabdu, nun baris depan. Fatabayyanu. Macam ni tuan-puan. Cuba bayangkan kalau tidak ada baris, tidak ada titik dalam Al-Quran, susah tak nak baca? Dia jadi sangat-sangat susah untuk kita. Lagi-lagi kita ni bukan orang Arab, kita orang Johor, orang Melaka tuan-puan. Orang Perak contohnya. Susah nak baca tuan-puan. Ni orang Arab. Orang Arab dia senanglah. Orang Arab masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Jadi tak ada masalah untuk mereka baca Al-Quran. Jadi sebab itulah tuan-puan, bila Islam berkembang kan, Islam berkembang sampailah kepada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semasa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada berlaku peperangan tuan-puan. Ada berlaku peperangan yang namanya peperangan Al-Yamamah. Peperangan Yamamah. Peperangan ni tuan-puan, cerita sikit lah tuan-puan. Ustaz boleh ke baca sepenuhnya? Maksudnya baca apa tu? Peperangan Yamamah ni berlaku disebabkan orang ramai tak bayar zakat. Selepas Nabi SAW wafat, lepas tu diganti dengan pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semasa tu berlaku peperangan Yamamah. Yang mana peperangan tu berlaku sebab ramai orang tak bayar zakat. Ramai yang tak nak bayar zakat. Lalu peperangan, berlaku peperangan. Dalam peperangan tu ramai para hufaz yang meninggal, yang wafat. Para-para yang menghafal Al-Quran ramai yang meninggal dunia, ramai yang wafat. Jadi dekat situ timbul kerisauan. Timbul kerisauan untuk mengumpulkan Al-Quran semasa zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian zaman Umar dan zaman Uthman. Pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di situlah banyak sumbangan-sumbangan semasa zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Antaranya dalam letak baris, letak titik, letak baris, letak titik dan sebagainya. Banyaklah tuan-puan semasa zaman Uthman bin Affan. Nampak tak? Sebelum tu tak ada baris, tak ada titik, susah nak baca kan. Bila ada baris, ada titik, zaman sekarang ni dah ada tanda-tanda waqaf, tanda-tanda waqaf lagi. Jadi mudah untuk kita. Boleh tuan-puan? Itu sedikitlah sejarah tentang penulisan Al-Quran. Baik, kita sambung sikit. Kita tengok latihan yang ke-10 ni. Sila isi jadual di bawah mengikut kategori. Sila isi jadual di bawah mengikut kategori. Yang pertama sekali, kategori sama ada idgham ma'al gunnah ke ataupun izhar mutlak. Cuba tuan-puan bezakan. Cuba tuan-puan bezakan mana satu izhar mutlak, mana satu idgham ma'al gunnah. Boleh tak tuan-puan? Yang pertama sekali. Cuba baca. Wa nakhilun sinwan. Nun mati jumpa dengan huruf waw. Nun mati jumpa dengan huruf waw. Nun tu ada tanda sukun. Cuba tengok baris nun ada tanda
Tanda sukun. Wa nakhilun sinwan. Nun tu baca dengan jelas. Jadi apa dia tuan-puan? Izhar mutlaq. Okey, boleh? Senang tak tuan-puan? Nampak ada tanda sukun saja jelas lah. Jangan pening-pening. Jangan pening kepala. Wa nakhilun sinwan. Kita baca dengan izhar mutlaq. Saya tandakan dengan I lah. Izhar. Izhar mutlaq. Okey, kemudian soalan seterusnya. Cuba baca dulu tuan-puan. Cuba baca sendiri dulu. Okey. Okey, dah baca tuan-puan. Apa jawapannya? Izhar mutlak ke idgham ni? Tanwin jumpa dengan huruf waw juga. Tanwin jumpa dengan huruf waw. Izhar mutlak ke idgham ma'al gunnah? Mana satu? Tengok dia punya baris. Cuba tengok baris dia tuan-puan. Baris dia tidak selari. Tanda dia sengit sikit tuan-puan. Macam ni. Jadi ini hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Sebab dia jumpa dengan huruf waw. Menu. Idgham ma'al gunnah. Okey, boleh Okey, bima'in. Muncung terus. Dia masuk kepada makhraj huruf waw terus. Bima'in wahid. Tak selari Okey, boleh tuan-puan. Idgham ma'al gunnah. IMG. Okey, eja idgham. Jangan salah eja tuan-puan Jangan eja IDRAM. Dia bukan idram. Dia idgham. Ram. Huruf ghain tuan-puan bukan huruf ra. Jangan eja idram. Idgham huruf ghain. Okey, boleh tuan-puan. Okey, baik, seterusnya. Okey, cuba komen tuan-puan. Cuba komen apa jawapan dia. Idgham ma'al gunnah ke ataupun izhar mutlak. Tulis 1 untuk idgham ma'al gunnah, 2 untuk izhar mutlak. Cuba komen. 1 ke 2? Idgham ma'al gunnah 1, izhar mutlak 2. Okey, sementara tunggu azan ni tuan-puan. Okey, baik. Okey, boleh tuan-puan. Jawapannya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Sebab apa? Kita tengok tanwin tak selari. Jumpa pula dengan huruf ya, menu. Menu. Jadi kita masukkan saja. Liqaumi. Masukkan dan kita dengung 2 harakat. Liqaumi ya'qilun. Okey, seterusnya. Okey, cuba cari nun mati ataupun tanwin dekat sini. Kita jumpa dekat sini. Ini izhar mutlak ke ataupun idgham ma'al gunnah? 1 idgham ma'al gunnah, 2 izhar mutlak. Cuba komen 1 ke 2? 1 idgham ma'al gunnah, 2 izhar mutlak. Okey. Jangan ikut kawan tuan-puan buat je. Okay. Salah pun tak apa. Izhar mutlak 2, idgham ma'al gunnah 1. Okay, ada yang komen 1. Okay. Jawapannya adalah izhar mutlaq. Okay, sebab apa? Kita tengok tanda sukun. Nun ada tanda sukun. Ad-dunya. Ad-dunya. Okay, boleh tuan-puan? Okay, terima kasih tuan-puan yang mulia yang bagi gift tadi Alhamdulillah. Okay, dapat tak? As-sama ad-dunya. Boleh? Mana ada kami meniru? Mana tahu kan? Tengok-tengok orang jawab 2, dia pun komen 2. Tak tahu pun soalannya apa. Okay, jangan ikut kawan. Okay.
Okay, ni jawapannya izhar mutlak. Okay, contoh yang seterusnya. Tanwin jumpa dengan huruf mim. Tanwin jumpa dengan huruf mim. Apa jawapannya tuan-puan? Hubban mutarakiba. Hubban. Okay, ha balik atas, sorry. Habban mutarakiba. Tanwin jumpa dengan huruf mim. Menu idgham ma'al gunnah. Okay, idgham ma'al gunnah. Ni tutup mata boleh tahu tuan-puan. Habban kita masukkan terus ke dalam huruf mim. Habban mutarakiba. Idgham ma'al gunnah. Okay. Seterusnya, nun mati jumpa huruf ya. Dan kita tengok nun tu kosong je, tak ada baris. Nun tu kosong, tak ada baris. Dia jumpa dengan huruf ya. Menu. Apa dia menu tuan-puan? Idgham ma'al gunnah. Man yakhsha. Man yakhsha. Yakhsha. Okay, boleh? Nun mati jumpa dengan huruf ya. Masukkan terus. Masukkan terus. Sebab nun tu idgham ma'al gunnah. Kalau izhar mutlak senang je, kita tengok ada tanda sukun. Ini bukan lah ni. Ini bukan izhar. Okey. Ini pula tuan-puan. Ka'annahum bunyan. Ka'annahum bunyan. Nun itu ada tanda sukun. Ni senang je kan. Tengok baris saja dah tahu dah. Nun ada tanda sukun, selepasnya huruf ya. Tengok nun tanda sukun pun dah tahu. Ini adalah izhar. Izhar mutlaq. Boleh? Senang tak tuan-puan? Tengok tandanya, barisnya. Seterusnya, qinwan daniyah. Dekat sini ada dua hukum. Dekat sini ada dua hukum. Yang pertama, nun mati jumpa dengan huruf waw. Yang kedua, tanwin jumpa dengan huruf dal. Dekat sini ada dua hukum. Yang pertama dulu kita tengok. Nun mati jumpa dengan huruf waw. Dan nun mati itu ada tanda sukun. Apa hukumnya? Yang pertama tu hukumnya adalah izhar mutlak. Betul. Qin. Kita baca dengan jelas. Qinwan. Qinwan. Baca dengan jelas. Okay, nun mati tu. Kemudian yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf dal. Ni tanwin bertemu dengan huruf dal. Qinwan. Tanwin jumpa dal. Tanwin tu apa? Waw tu bentuk dia waw 99. Okey. Jadi bila dia jumpa dengan huruf dal, dia bukan menu. Dia bukan lari. Jadi ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Qinwan daniyah. Jangan sentuh pada huruf nun, jangan sentuh pada huruf dal, tetapi dia tujukan sahaja kepada huruf dal. Boleh? Ustaz, beza izhar mutlak dengan izhar hakiki. Izhar halki. Okey, apa beza dia tuan-puan? Apa beza izhar mutlak dengan izhar halqi? Okey, beza dia adalah pada huruf. Beza dia adalah pada huruf. Izhar halqi, nama dia halqi kan? Iaitu dia jumpa nun mati ataupun tanwin jumpa dengan huruf-huruf di kerongkong. Huruf-huruf dia ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, ada 6. Semua di kerongkong. Kalau izhar mutlak, dia cuma berlaku pada 4 perkataan ni tadi. 4 perkataan yang melibatkan huruf waw dengan huruf ya saja. Maksudnya kalau kita jumpa nun mati, jumpa huruf waw,
Izhar halki huruf dia hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Tapi yang ni dia jumpa huruf waw pula. Itulah beza dia tuan-puan. Izhar mutlak lah ni. Macam mana nak bezakan izhar mutlak dengan izhar halki? Tengok huruf dia. Tengok huruf dia. Kalau tuan-puan dah hafal perkataan ni lagi senang lah. Kalau tuan-puan hafal 4 perkataan ni lebih mudah. Tapi kalau tuan-puan tak hafal, tuan-puan tengok sahaja. Dia jumpa dengan huruf waw. Yang mana waw ni sepatutnya adalah huruf idgham ma'al gunnah. Tetapi dia nun tu ada tanda sukun pula. Dekat situ dah pelik dah. Maka dekat sini itulah izhar mutlaq. Okay, boleh tak? Nampak tak beza dia? Beza dia adalah pada huruf. Beza dia pada huruf. Okey, boleh. Jelas Alhamdulillah. Okey, senang saja. Okey, last sekali latihan yang ke-11. Pilih satu perkataan yang mengandungi izhar mutlak dan tuliskan. Ni tuan-puan siapa yang ada masuk dalam grup tu kan tuan-puan? Siapa yang ada masuk dalam grup tu boleh download kita punya workbook tuan-puan. Kerja buku tu tuan-puan. Kerja buku pula. Kita panggil apa dalam bahasa ni buku kerja tuan-puan. Buku kerja. Okay. Buku kerja tu tuan-puan boleh download dan boleh buat. Boleh buat. Okey, kita tengok ni. Berapa huruf izhar mutlak ustaz? Berapa huruf? Dia cuma melibatkan 2 huruf saja ibu. 2 huruf saja, iaitu huruf waw dengan huruf ya pada perkataan 4 perkataan ini sahaja. Sinwan, qinwan, ad-dunya dengan bunyan. 4 perkataan ni saja. 2 huruf saja, iaitu huruf waw dengan huruf ya. Huruf waw dengan huruf ya saja. Okey, boleh tak? Okey, jom kita baca sama-sama. Kemudian tuan-puan cuba tuan-puan. Ni surah apa ni Ayat yang keempat surah apa? Tak ditulis surah apa ni. Okey, tuan-puan cuba baca. Saya bagi tuan-puan tengoklah. Tuan-puan cuba baca dan tuan-puan cuba kelaskan. Tuan-puan cuba kelaskan huruf yang Bismillah. Okey. Sekejap tuan-puan masalah sikit teknikal. Okey, jom kita baca semula izhar. Kita cuba tengok dalam kotak tu tuan-puan. Kita baca dulu, kemudian kita tengok pada kotak tu dia idgham ma'al gunnah ataupun izhar mutlak. Okey, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل. Okay, jumpa tak pada kotak yang pertama? Wazar'u wajan mutajawiratu wajanna. Okay. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Okay, sorry. Tanwin bertemu dengan huruf waw dekat sini. Mutajawiratu. Hukumnya apa tuan-puan? Hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Silau dekat sini tuan-puan Okay, silau sikit. Okay, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Okay, sebab apa? Sebab dia jumpa tanwin bertemu dengan huruf waw. Izhar mutlak dia tidak melibatkan tanwin. Izhar mutlak dia tidak melibatkan tanwin.
Okay, jadi kita baca idgham ma'al ghunna, masukkan dia. Mutajawiratu, masukkan ke dalam huruf waw. Wa jannatum, tanwin jumpa dengan huruf mim. Yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf mim. Wa jannatum. Okay. Dekat sini hukumnya apa? Sama juga, idgham ma'al ghunna. Okay, kita masukkan dia ke dalam huruf mim. Wa jannatum. Okay, kemudian nun mati dekat atas ni ada nun bertanda sukun kan? Okay, sorry. Nun bertanda sukun. Sebelah dia apa tuan-puan? Sebelah dia huruf hamzah. Okay, bawah tu huruf hamzah. Min a'nab. Contohlah kan, contoh kalau kita tak tahu bawah tu huruf apa. Kita nak baca, tapi bawah tu dia baris bawah kan, nak kena tengok lambat. Jadi tak payah tengok pun tak apa tuan-puan kan. Maksudnya kalau kita terlambat tengok pun tidak ada masalah. Sebab nun tu bertanda sukun. Maka kita baca saja dengan jelas. Min, sementara tunggu nak tengok bawah. Kita baca saja dengan jelas. Sama ada, ini kat sini hukumnya adalah izhar halqi. Min a'nab. Okay, min a'nab. Okay, kemudian a'nabiu, tanwin bertemu dengan huruf waw. A'nabiu, tanwin jumpa dengan huruf waw dekat sini. Hukumnya apa? Sama juga, idgham lagi, idgham ma'al ghunna. A'nabiu, masukkannya. Masukkan dan dengung 2 harakat. A'nabiu wa zar'u, tanwin lagi jumpa dengan huruf waw pula. Wa zar'u. Apa hukumnya? Sama juga, idgham ma'al ghunna. Sebab izhar mutlak dia tidak melibatkan tanwin. Izhar mutlak dia cuma melibatkan nun mati saja. Tanwin dia tidak ada terlibat dalam izhar mutlak. Wa nakhi. Okey, kita sambung seterusnya. Okey, kita sambung ayat seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Okay, kita tengok sama-sama dia punya hukum satu-satu. Yang pertama sekali adalah wa nakhilun, tanwin bertemu dengan huruf sad. Okay, tanwin bertemu dengan huruf sad. Okay, apa hukumnya tuan-puan? Wa nakhilun sin, ikhfa haqiqi. Yang pertama kita tengok tanwin dia berbentuk 99 ataupun waw. Okay, jadi dekat sini dia tidak bertemu dengan huruf menu. Dia bukan juga bertemu dengan huruf lari. Lam ra, menu bukan. Jadi hukumnya adalah idgham ma'al ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Wa nakhilun sinwan. Nun mati jumpa dengan huruf waw. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Sinwan. Dekat sinilah izhar mutlak. Izhar mutlak. Nun tu ada tanda sukun. Nun tu ada tanda sukun, baris sukun ni.
Okay, jadi itu adalah izhar mutlak. Tengok tanda saja. Kalau contoh kita tak ingat izhar mutlak tu apa dia, kita baca ikut baris lah. Baris nun itu ada tanda sukun. Okay, jadi baca saja dengan jelas. Sinwan. Okay, kalau nak tengok satu-satu hukum banyaklah kan. Dia banyak. Okay. Okay, kita sambung lagi. Dekat sini ada lagi. Sin wa ghairu sinwan. Izhar mutlak lagi. Izhar mutlak lagi. Sinwan. Okay, sama juga. Perkataannya ulang-ulang itu saja tuan-puan. Bunyan, sinwan, qinwan, dunya. 4 je. Itu saja perkataan dalam Al-Quran yang ada izhar mutlaq. Selain tu dia tidak, tak adalah. Okey. Bima'in wahid. Bima'in. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Apa hukumnya? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Bima'in. Dengungkan, masuk dengung 2 harakat. Bima'in. Muncungkan sebab dia bertemu dengan huruf waw. Bima'in wahid. Okay, seterusnya. La'ayatil liqawm. La'ayatil liqawm. Okay, sepatutnya kena panjang lah tuan-puan. La'ayatil liqawmi ya'qilun. Okay, dekat sini tadi tanwin bertemu dengan huruf lam. Lari. Pandailah ibu. Ibu Siti Balqis. Okay. La'ayatil liqawmi. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Idgham bila gunnah. Okay. La'ayatil. Sentuh terus pada huruf lam. Without dengung. Tanpa ada dengung tuan-puan. Idgham bila gunnah. La'ayatil liqawmi ya'qilun. Last sekali tuan-puan. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Tanwin dekat atas ni bertemu dengan huruf ya dekat bawah. Jadi kita kena baca dengan idgham ma'al gunnah. Masukkan ya. La'ayatil liqawmi ya'qilun. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-puan ibu daya. Jadi itulah dia izhar mutlak. Itu saja tuan-puan. Senang saja tuan-puan, itu saja. Kesimpulan yang kita boleh buat. Pada hari ini kita belajar tentang izhar mutlak. Kesimpulannya tuan-puan, izhar mutlak bermaksud kita perlu jelaskan huruf nun. Bermaksud kita perlu jelaskan huruf nun. Itu yang pertama. Yang kedua, nun mati dia ada tanda sukun. Nun mati dia ada tanda sukun. Yang ketiga, dia cuma ada melibatkan 4 perkataan sahaja. 4 perkataan sahaja, iaitu yang pertama sekali bunyan. Bunyan. Yang kedua sinwan. Yang ketiga qinwan. Dan yang keempat adalah ad-dunya. 4 perkataan ini sahaja. Okey, boleh tak tuan-puan? Kalau tuan-puan tak ingat, jangan risau, sebab dalam Al-Quran ada baris, ada tanda sukun. Jadi kita baca dengan jelas sahaja, walaupun kita terlupa. Contohnya terlupa perkataan, 4 perkataan tadi. Okey, itu saja cara bacaannya. Okey, boleh tak? Nombor 1 tadi ulang ustaz, tunjuk 4 perkataan. Okey, nak sikirin short. Okey, ni dia tuan-puan. Perkataannya ini sahaja. Sinwan, qinwan, ad-dunya dan juga bunyan. Sinwan, qinwan, ad-dunya dan juga bunyan. 4 perkataan ini sahaja yang berlaku izhar mutlak.
Okay, dia bukan maksudnya ada 4 kali je, bukan. Maksudnya 4 perkataan ni dia berulang-ulang dalam Al-Quran. Kita akan jumpa di beberapa tempat lah. Lagi-lagi pada perkataan ad-dunya, banyaklah kan dia, kita akan jumpa ad-dunya ni banyak. Okay, ad-dunya kita jumpa banyak kan dalam Al-Quran. Jadi itu maksudnya dia banyak kali berulang, cuma perkataan dia tetap ad-dunya juga. Tetap ad-dunya juga. Jadi di situlah tuan-puan, 3 kesimpulan tadi. Tuan-puan saya harap bermanfaat untuk tuan-puan, iaitu kita belajar tentang izhar mutlaq. Baca dengan jelas. Itu saja. Okey, alhamdulillah. Itu saja tuan-puan. Senang je. Untuk topik hari ni dia tak pening kepala tuan-puan. Balik nanti boleh masak rendang macam biasa. Jangan pening-pening tuan-puan. Jangan pening-pening. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Ustaz, kalau Umi Hafsah nak masuk boleh lagi ke Ustaz? Boleh Ibu Hafsah. Kalau siapa Ibu Dayah yang masuk dalam live ni kan, nak join, nak sertai grup kita tuan-puan, grup kelas asas tajwid yang kita tengah buat live sekarang ni, boleh PM kita, boleh PM TikTok kita sekarang. Kalau di muka buku boleh PM kita juga. Itu saja tuan-puan, boleh. Masih lagi dibuka, dialu-alukan untuk tuan-puan daftar. Dan kita ada kerja rumah tuan-puan. Untuk ikhfa hakiki nanti kita akan cuba, saya akan cuba bagi kerja rumah juga ikhfa hakiki nanti. Sekalilah dengan izhar mutlak ni tuan-puan. Okey, baik tuan-puan. Okey, alhamdulillah. Ustaz ulang nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi izhar maksudnya jelas. Itu saja. Nombor 1, izhar maksudnya jelas. Yang kedua, nun dia ada tanda sukun. Yang ketiga, izhar mutlak ni dia berlaku pada 4 perkataan saja. Yang pertama, ad-dunya. Yang kedua, qinwan. Yang ketiga, sinwan. Dan yang keempat, ad-dunya. Okay, boleh? Bunyan, qinwan, sinwan, dunya. Itu saja 4 perkataan. Okey, itu sahaja. Okay, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita cukup sampai di sini saja dulu tuan-puan. Kita baca sama-sama doa khatam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari yang berikutnya untuk kelas asas tajwid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kerja rumah tuan-puan, kerja rumah nanti saya akan beri teks tadi. Teks yang ni tuan-puan yang saya tunjukkan tadi kan. Ayat ni tadi tuan-puan cuba baca. Tuan-puan cuba baca, nanti saya akan bagi dalam grup. Okay, tuan-puan cuba baca dan cuba keluarkan hukum ikhfa hakiki dengan izhar mutlak sahaja. Boleh tak tuan-puan? Saya akan bagi ayat ni tuan-puan, kemudian tuan-puan cuba keluarkan 2 hukum saja, jangan semua kalau semua dia banyak. Okey. Kalau semua dia banyak, kalau 100 orang cerita semua ni banyaklah tuan-puan, okey. Jadi 2 saja, ikhfa hakiki dengan izhar mutlak. Boleh tak tuan-puan? 2 sahaja. Nanti saya akan bagi dalam grup insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.